Niat aku ni baik tau. Aku nak selamatkan Sofia daripada terkena dengan lelaki-lelaki tak guna. Ikram! Weh, bro, apa khabar? Sihat kau? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tinggi kau. Biasalah, bro. Kau apa cerita? Sihat? Sihat Alhamdulillah macam tu lah. Kereta baru. Masyuk ah. Adalah, biasa-biasa je. Tu, tahun lepas aku naik pangkat. Tu yang ada rezeki aku ambil kereta tu. Patutlah muka ada banyak senyum. Ni aku tengok social media kau pun. Asyik post awet sana sini kau buat. Tukar awet macam tukar baju kau Dasar boy Afrika. Janganlah cakap kuat-kuat. Kau je tahu panggil aku macam tu. Ni, apa cerita? Dengar kau nak cakap pasal Sofia kan? Ni ada benda sikit aku nak tanya ni. Yelah, kau kan batchmate dia kan? Lepas tu kau kerja sama-sama dengan dia semua. Ya, betul bro. Tapi aku dah tak kontak dia dah lepas kau couple dengan dia. Okey, macam ni. Kau kenal tak Mamat ni, nama dia apa, Arfi ke Alfi? Arfi. Afisha? Itu pelakon. Bukan. Aku rasa Alfi. Confirm. Alfi nama dia. Cuba ingat balik. Alfi Kau ingat tak? tak pernah dengar lah Alfi. Tak pernah dengar? Tu boyfriend baru Sofia tu. Boyfriend baru Sofia. Aku tak tahu dia datang daripada mana. Tiba-tiba dia cakap dah setahun dengan Sofia. Itu aku pelik tu. Sofia dah ada yang baru? Hai. Lepas tu? Kenapa kau nak tahu pasal dia pula? Tak adalah. Aku nak tahulah Mamat tu okey ke tak okey. Yang kalau Mamat tu tak okey, Mamat tu tak boleh pakai, apa itu Sofia? Bro, dulu kau yang nak sangat dengan si kawan baik dia, si Nurin tu. Lepas tu kau buang dia macam tu je. Sekarang ni kau tak puas hati dengan boyfriend baru dia pula. Niat aku ni baik tau. Aku nak selamatkan Sofia daripada terkena dengan lelaki-lelaki tak guna. Cepat. Kau fikir balik, kau recall balik. Mamat tu dia sado-sado sikit. Macam ni lah bro, aku tak boleh nak record sekarang. Tapi yang aku tahu si Sofia tu, dia bukan perempuan yang biasa-biasa bro. Dia kalau nak pilih lelaki, dia mesti yang high class. Lagi-lagi sekarang ni dia dah ada company, siap jadi CEO tau. Tu aku tahulah. Sebab itulah aku dengan dia dulu. Itulah nak buat macam mana kan. Tak jodoh. Tak ada jodoh? Macam ni lah bro. Aku rasa kau tak perlu risau bab tu. Sebab aku kenal sangat si Sofia. Pandailah dia jaga diri. Okey, macam ni. Kalau kau dapat info ataupun maklumat tentang manusia bernama si Alfi ni, aku bagi kau ganjaran. Macam Okey. aku bagi kau 5,000. Macam Up sikit boleh? 10,000. 10,000? Confirm? Cantik, deal. Deal Yes! Suka